Isu ni bukan jadi dekat Malaysia aja. Satu dunia yang nama dia game developer akan ada isu yang sama. Hampir 90% yang nama dia indie game developer buat game tapi tak boleh nak siap. Kenapa? Bukan sebab mereka tak pandai buat game. Puncanya yang pertama adalah scope game tu terlalu besar. Banyak features yang nak dimasukkan dalam satu game tu. Contohlah nak buat ada 30 level, nak ada banyak karakter dan setiap karakter tu ada pelbagai jenis animation. So bila mana features ataupun scope ni terlalu besar, dia akan buang masa, habis tenaga dan motivasi pun akan jatuh. Yang kedua, idea game selalu bertukar-tukar. Asalnya kita nak buat game lain, tapi bila tengah develop game tu, kita nak buat game yang lebih menarik. So kita tukar ke idea tersebut. So last yang ni separuh, yang ni separuh. Satu game pun tak siap. Itu akan buang masa juga, buang tenaga dan motivasi pun turut jatuh. Sebut pasal idea ni, kalau tuan-tuan dan cik puan nak buat game tapi tak ada idea, boleh join kita punya DIY game kami. Kami dah sediakan video lengkap untuk nak buat game. Link dekat bio. Okay, last. Yang ketiga, kenapa game kita tu tak siap-siap? Dia tak siap bila mana kita tak tahu bila mana game kita tu dah siap ke belum. Contohlah kan, dalam game kita tu ada sistem markah. Bila dah ada sistem markah, kita nak masukkan features leaderboard. Bila ada leaderboard, kita nak masukkan sistem achievement pula. Bila achievement, nak ada animation. Sepatutnya game kita tu dah boleh publish dah. Main pun dah tak crash. Tapi disebabkan kita nak tambah features, dia tertangguh berbulan-bulan. Jadinya, untuk kita nak elak ketiga-tiga punca ni, kita kena ingatlah, game yang dah siap itu lebih baik daripada game yang sempurna. So, jom follow akaun ni untuk tips, tutorial ataupun info tentang game development.